So basically town ni, dia town yang sangat lama. Dia gunakan sungai-sungai untuk dia orang punya transportation lah dulu. Tapi sekarang ni dah tak pakai. Dia orang dah pakai motor-motor elektrik kat dalam town ni. So town ni dia dikelilingi dengan sungai. Kalau korang tengok, walaupun dah lama bangunan-bangunan ni, tapi orang-orang dia still duduk kat dalam ni. Bayangkan dalam town ni ada 80,000 orang weh. Tapi mungkin ada yang dah duduk di luar bandar lah. Salah seorang penduduk dia kita interview. Encik berapa lama dah duduk sini? Dia tak nak kena interview. Tengok ni, lawa gila. Macam ala-ala Venice gitu. Tapi kan, still ada orang duduk kat rumah-rumah ni. Macam sebelah sini pun semua ada orang duduk. Fanjing Ancient Town ni telah wujud lebih dari 1500 tahun dan merupakan salah satu bandar air yang terkenal di kawasan Jiangnan. Korang akan dapat tengok sungai-sungai kecil lalu tepi rumah tradisional yang dipelihara elok. Ada jabatan yang dizainnya klasik gila dan lorong-lorong yang sempit yang dipenuhi dengan kedai-kedai tradisional. Rasa macam kita travel back in time lah.